Betul-betul. Dah sampai pun lori barang. Dah lama abang tunggu. Kenapa lambat? Maaf. Ada hal sikit tadi. Nak buat apa tu? Nak pegang je. Pegang je tau. Jangan nak cuba main. Nanti putus tali gitar tu. Jaga korang. Mael. Kau bertanggungjawab. Faham? Aku juga. Bawa barang-barang tu ke dalam. Mail, kau pandai main gitar? Pastilah pandai. Aku belajar dengan abang aku tiap-tiap hari. Ya ke? Cuba main. Kita orang nak dengar. Kenapa dia letak duit ni? Entah. Apa yang korang tengok tu? Orang tu, dia letak duit dalam tu. Kita orang nak pulangkan, tapi dia dah pergi. Agaknya dia ingat korang ni penghibur jalanan. Apa tu? Penghibur jalanan ni selalunya pemuzik yang menghiburkan orang ramai dengan membuat persembahan di kaki jalan. Atau di tempat orang ramai berkumpul, seperti di tempat rehat di lebuh raya. Persembahan mereka main muzik sambil nyanyi ke? Ya, jika orang ramai rasa terhibur, mereka letak duit. Jadi orang tu tadi terhibur dengan Mail main gitar lah. Sebab tu dia letak duit. Wah, kalau main gitar seharian, boleh dapat banyak duit. Kaya kau Mail. Ya, ini macam kerja senang. Boleh buat duit cepat. Kalau tambah dengan nyanyian, lagi banyaklah dapat duit. Tak ada yang senang nak buat duit. Untuk jadi penghibur jalanan, kena ada bakat, minat dan kesabaran. Korang ada ke? Ada. Wah, yakinnya. Tadi dengar macam tak sedap je main. Terputus-putus bunyi gitar. Dah dapat 50 sen kot. Mesti sedap. Yelah. Jadi, boleh kita orang pinjam gitar? Tak boleh. Ini gitar kesayangan abang. Kalau rosak, menangis ku tak berlagu. Alah. Sewa, boleh? Tak boleh. Alah, nak jadi penghibur jalanan tak semestinya kena main gitar. Korang boleh je nyanyi sama-sama. Lagi senang. Nyanyi tanpa alat muzik? Boleh je. Nyanyi berharmoni. Kalau macam tu, esok aku datang rumah korang. Kita bincang. Cuba tengok kat sana. Datang lagi. Alah, jom tengok sana pula. Jom. Nampak macam dia. Mana? Yang tu. Cuba tengok sana pula. Ish, duduk diam boleh? Terjengok apa? Tunggu Mail datang. Ya, kita orang ada misi penting. Alah, kalau dengan Mail, mesti misi nak berniaga. Betul. Uish, pandai akak. Kita orang nak jadi penghibur jalanan. Penghibur jalanan?
Ipin. Waalaikumsalam. Kenapa semua datang? Diorang semua nak ikut sama. Kau bagi tahu diorang ke? Aku bagi tahu Ehsan je masa dia datang kedai semalam. Ha, lepas tu aku bagi tahu kawan-kawan yang lain. Iya, asyik. Hangat betul perbincangan ni. Semua nak jadi penghibur jalanan ke? Cara cepat dan mudah untuk kumpul duit. Betul. Iya ke? Iya. Siapa kata? Abang Is. Ros, angkat kain. Dah nak hujan. Dah, Pa. Semua dah sedia. Jom. Hoi, jom ke mana? Tak nampak ke dah nak hujan? Alang-alang dah hujan dan korang pun dah bersedia. Apa kata hiburkan akak? Biar akak tentukan bagus atau tidak persembahan korang. Bagus tu. Boleh juga. Kenapa Kak Ros? Tak merdu. Ya, tak sedap. Sumbang. Tapi saya rasa saya nyanyi banyak sedap. Saya suka. Itu memang yang rasa. Orang yang dengar rasa tak sedap, tak adalah dapat duit. Betul Kak Ros cakap. Korang nyanyi tak sedap. Baiklah aku. Eleh kau. Mungkin kita perlu ada muzik. Macam bunyi gitar. Betul. Tapi kita tak ada gitar. Satu alat muzik pun kita tak ada. Alah, kalau ada pun bukan kita tahu main. Betul. Jadi gimana? Nak ada bunyi muzik? Boleh je. Ikut akak. Mak, oi. Bunyi apa tu? Hei, apa bising-bising ni? Ini bukan bising. Ini irama muzik. Kita orang kan penghibur jalanan. Kami adalah Baskar Kampung Durian. Kelakar lah korang. Siapa yang ajar guna barang-barang ni? Kak Ros. Baiklah, teruskan. Semoga berjaya. Jom. Ai, kenapa dah senyap? Macam mana? Banyak dapat? Sikit sangat. Penatnya banyak. Tak ada orang. Sebab tu penting untuk pilih lokasi yang sesuai. Lokasi macam mana yang sesuai? Lokasi yang ramai orang, tapi tidak mengganggu sekeliling dengan bunyi bising. 2-3 kuih putu. Adakah tempat macam itu? Ada? Mail mesti tahu. Tahu. Air balang. Kak, mai beli. Kan segan ni, Kak. Mai beli.
Sebiji ni berapa? Mari, ayam bakar. RM2. Mari beli ayam bakar. Kami ini kawan-kawan sekampung sepermainan, harmoninya kehidupan, ikhlasnya persahabatan. Kami semua kawan sekampung, mestilah tolong menolong. Gurau senda jadi pendorong, suka duka tak terhitung. Nampak macam apa marah. Habis lah kita. Bagi saya. Ya, ini kamu punya. Aku pula. Alah, sikitnya. Tak berbaloi. Sampai serak-serak suara aku nyanyi. Cukup tu. Buat kali pertama. Dapat juga duit seorang sikit. Iya, itu benar. Bolehlah. Haya, Nyesan tak tahu bersyukur. Esok nak nyanyi lagi? Tak mau lagi. Banyak penat. Betul-betul. Iya, ternyata susah ya jadi pengamen. Hasilnya nggak selalu ada. Pengamen tu apa? Kalau di Indonesia, basker disebut pengamen. Ada pengamen suaranya bagus banget. Sekarang dia sudah jadi penyanyi terkenal. Wah, dari nyanyi suka-suka je boleh jadi terkenal. Dia bernasib baik sebab ada orang nampak bakat dia. Bukan semua orang bertuah macam tu. Tak apalah, aku tak nak jadi terkenal. Aku tetap nak jadi tukang bersih di kampung Durian Runtuh. Ya! Apa yang asyik mengeluh je tu? Kita orang nyanyi bukan orang ramai tadi. Depan gerai Main. Ya, Opa nampak tadi. Korang ikut Abang Is ke? Ya, suka-suka je. Sambil tu dapat buat duit sikit. Opah marah? Tak. Tapi tadi kita orang nampak muka Opah kerut. Begini. Oh, Opa dengar suara korang. Tapi Opa tak pakai cermin mata. Tak nampak lah. Itu yang berkerut begitu. Oh. Ha, apa sal mengeluh? Cakaplah. Duit kutipan tak cukup nak beli gitar. Nak beli gitar? Nak buat apa? Korang bukannya pada main. Ish, kita orang boleh belajar dengan Abang Is. Tapi gitar mahal. Entah bilalah nak cukup duit korang. Apalah, kita simpan sikit-sikit dari sekarang. Lama-lama cukuplah. Betul-betul. Bagus cucu Opa. Semangat tidak berputus asa itulah yang boleh membuahkan hasil. Baiklah. Kalau korang nak gitar, kita boleh buat sendiri. Ya, betul. Betul. Yang kuning aku punya, yang biru kau punya. Cubalah main. Wah,
ada bunyi lah. Luar biasa. Betul. Tada! Wah, kuah coklat. Asyik. Ini kesukaanku. Saya pun suka. Nanti, tengok kawan-kawan. Kek ni ada tulis selamat hari jadi Ehsan. Oh, ni kek hari jadi kau? Ha-ah. 2, 3 basikal tua. Sambut hari jadi tanpa kami semua. Oh, sedih. Sebenarnya, aku pergi bandar rumah Tok sebelah dede aku. Diorang sekeluarga yang buat sambutan hari jadi aku. Huish, meriah sangat. Siap ada badut. Siapa badut? Badut tu seorang penghibur. Dia boleh buat belon pelbagai bentuk dan rupa. Dia boleh buat silap mata. Dan dia kelakar. Macam seronok. Sayangnya kita orang tak bersama. Sampai hati terbayung. Tapi kan, Daddy dah janji nak buat lagi sekali sambutan hari jadi aku untuk kawan-kawan di sini. Korang semua kena datang tau. Bila? Minggu depan. Dan Daddy akan bawa badut juga untuk buat persembahan. Macam ni baru sahabat selamanya. Korang ada ingat ke hari jadi aku? Kita orang pergi rumah kau. Tapi tutup, tak ada orang. Oh, iya ke? Terima kasihlah ingat aku. Jom kita makan kek ni. Mana aku punya? Ingat kau tak nak. Aku habiskan lah. Kau ni. Nanti kau pilih. Macam mana rupa itu badut? Muka badut putih. Dia pakai topi hari jadi. Rambutnya macam ni. Dia ada hidung merah yang kalau dipicit akan keluar bunyi han. Han. Kamu ada gambar dia? Tunjuklah. Ni dia. Ini badut. Kenapa kau terkejut sangat? Badut ni makhluk asing yang menakutkan. Macam mana rupa itu badut? Ni dia. Ini badut. Kenapa kau terkejut sangat? Badut ni makhluk asing yang menakutkan. Makhluk ni suka makan budak. Kau dengar. Kau jangan balik. Betul. Terima kasih pada semua yang sentiasa bersama. Hadiah pada kita semua. Teman-teman luar biasa. Tada! Wah, kuah coklat. Asyik. Ini kesukaanku. Saya pun suka. Nanti, tengok kawan-kawan. Kek ni ada tulis selamat hari jadi Ehsan. Oh, ni kek hari jadi kau? 2, 3 basikal tua. Sambut hari jadi tanpa kami semua. Oh, sedih. Sebenarnya, aku pergi bandar rumah Tok sebelah dede aku. Diorang sekeluarga yang buat sambutan hari jadi aku. Huish, meriah sangat. Siap ada badut. Siapa badut? Badut tu seorang penghibur. Dia boleh buat belon pelbagai bentuk dan rupa. Dia boleh buat silap mata. Dan dia kelakar. Macam seronok. Sayangnya kita orang tak bersama. Sampai hati terbayung. Tapi kan, Daddy dah janji nak buat lagi sekali sambutan hari jadi aku untuk kawan-kawan di sini. Korang semua kena datang tau. Bila? Minggu depan. Dan Daddy akan bawa badut juga untuk buat persembahan. Macam ni baru sahabat selamanya. Korang ada ingat ke hari jadi aku? Kita orang pergi rumah kau. Tapi tutup, tak ada orang. Oh, iya ke? Terima kasihlah ingat aku. Jom kita makan kek ni. Mana aku punya? Ingat kau tak nak.
Aku habiskanlah. Kau ni. Nanti aku pilih. Macam mana rupa itu badut? Muka badut putih. Dia pakai topi hari jadi. Rambutnya macam ni. Dia ada hidung merah yang kalau dipicit akan keluar bunyi han. Han, 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 han. Kamu ada gambar dia? Tunjuklah. Ni dia. Ini badut. Kenapa kau terkejut sangat? Badut ni makhluk asing yang menakutkan.